Zila, ke depan. Kuatkan semangat Zila. Pergi ke bagasi itu. Baca kad itu. Ambil nafas yang panjang dan umumkan pelajar yang akan meninggalkan Akademi Fantasia. Atau ada yang lain juga yang ingin mengetahui siapakah pula, siapa yang bersedia untuk mengumumkan nama pelajar ini? Faizal, ke depan. Tidak bermakna ini bukan bagasi anda, Faizal. Keyakinan yang ada pada kita kadang-kadang meruntuhkan harapan kita, kerana kalau orang tidak mengundi, kita baca nama sendiri. Faizal terima hakikat bahawa Karen akan meninggalkan Akademi Fantasia. Panas. Terhentinya perjalanan pengajian seorang pelajar Cina di Akademi Fantasia bukan warna atau keturunan menjadi ukuran di Akademi Fantasia. Keluhuran yang tidak membezakan antara kita adalah jati sebenar Akademi Fantasia. Namun begitu, Karen bertahan cuma 2 minggu sahaja di Akademi Fantasia. Jangan nangis. Sekejap, Karen. Inilah dia semangat Akademi Fantasia. Walaupun kita tahu mereka akan bersama selepas ini, tetapi tangisan itu lebih kepada merindui ketika ketiadaan rakan yang akan meninggalkan Akademi Fantasia. Karen, bagi abang, Karen telah berjaya membuktikan bahawa jiwa Malaysia ada pada Karen. Dan jiwa Malaysia inilah yang akan kita kenang di Akademi Fantasia setiap kali kita sebut nama Karen. Karen ucapkan selamat tinggal pada rakan-rakan Karen. Teruskan, anda semua memang ada bakat yang besar. Karen dalam akademi ini adalah kenangan yang paling istimewa buat hidup Karen. Karen tidak akan lupa buat selama-lamanya. I love you all. Teruskan. Okey Karen, sila. Ini adalah laluan yang paling susah bagi pelajar Akademi Fantasia. Tepukan untuk Karen. Bye.
Mungkin ini satu kejutan bagi anda setelah Karen semasa membuat persembahan mendapat agak positif komen-komen yang diberikan. Tetapi adakah positif di hati anda? Seorang pelajar yang cekal melalui hari-hari kelasnya, itulah Karen. Kelas nyanyiannya, kelas menarinya, kelas persembahannya, Karen akur dengan apa sahaja yang diberikan di Akademi Fantasia. Karen ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang berada di auditorium sekarang, Karen. Dan kepada anda, terima kasih kerana terus mengundi pelajar-pelajar Akademi Fantasia. Kini tinggal 10 pelajar Akademi Fantasia. Kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Karen sekali lagi. Teruskan menghantar undian anda. Kita akan mulakan satu diari yang baru di Akademi Fantasia tanpa kehadiran pelajar yang bernama Karen mulai pada hari Isnin ini. Ada 10 pelajar, tak banyak. Daripada 12 tinggal 10. Itu sahaja pinta kami. Hantarkan undian. Karen, katakan selamat tinggal kepada rakan dan juga mereka yang berada di auditorium. Terima kasih kepada anda semua dan penonton di rumah kerana mengundi Karen. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan mengundi kawan-kawan Karen yang di atas pentas ni. Terima kasih, Karen. I love you. We all love you too. Jangan lupa untuk bersama dengan imbasan Akademi Fantasia yang akan menyusul sejam dari sekarang bersama Karen. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Akademi Fantasia mengubah impian menjadi realiti. Satu harapan, satu tujuan, satu destinasi. Kita jumpa lagi.